Bila sebut pasal nak beli kereta, soalan yang selalu keluar, weh, aku patut beli kereta baru ke atau ambil je kereta terpakai? Sebab dua-dua jenis kereta ni ada kelebihan dia dan ada perangkap dia. So hari ni aku nak sembang terang mana satu yang lagi berbaloi, ikut situasi sebenar, bukan ikut trend, tapi ikut poket dan logik kita juga. So kita start dengan kereta baru dulu. Kalau kau beli kereta baru, first kali kau akan rasa macam memang best gila lah, sebab kereta baru ni macam satu kejayaan. Kedua, tak payah nak risau pasal rosak ke, pasal condition ke, semua alhamdulillah perfect. Ketiga, waranti panjang, ada yang sampai 5 tahun. Keempat, interest loan pun biasanya rendah, 2.5% ke 3%. Dan yes, paling penting, kau the first owner lah. Nama kau terpahat dalam sejarah JPJ. Tapi kan, harga kereta baru tu dia datang sekali dengan satu silent killer, iaitu susut nilai. Bila kau keluar je dari kedai, kereta tu dah drop value 10% terus. Setahun dua, drop lagi. So technically, kalau kau jual balik lepas 3 tahun, rugi dia memang ketara. Lagi satu, nak beli kereta baru ni kena ada modal. Biasanya at least 10% down payment. Kalau tak, loan kau memang banyak Okey, sekarang kereta terpakai pula. First kali, harga jauh lebih rendah. Kadang beza RM20,000 ke RM40,000 dengan model yang sama tapi beza tahun je. Kau boleh dapat kereta yang lagi high spec pada harga mampu milik. Lepas tu, susut nilai dia pun dah tak seteruk kereta baru, sebab kereta tu dah jatuh harga dulu. Nak short loan 5 tahun pun boleh, sebab harga dah rendah. Yang paling penting, kalau pandai cari, kau boleh dapat kereta yang tip top condition. Cuma risiko dia, kau tak tahu sejarah kereta tu sebenar-benarnya. Owner dulu jaga dengan baik ke tidak? Pernah accident ke tak? Pernah kena banjir ke tak? Kadang mileage pun dah pusing. Luar nampak cantik, tapi dalam kereta rupanya dah sakit. Waranti pun dah tamat. So kalau rosak, poket sendiri yang kena keluarkan duit. Loan interest pun biasanya lagi tinggi, dalam 3.5% dan ke atas. Lepas tu, kalau kereta yang jenis kuat meragam kau dapat, boleh stres setiap bulan. Jadi sekarang ni, kita balik kepada soalan utama. Nak beli yang baru ataupun nak beli yang terpakai? Jawapan dia simple je sebenarnya. Ikut keperluan dan tahap kewangan kau. Kalau kau tak nak pening kepala fikir pasal repair, ada bajet untuk bayar bulanan tinggi sikit, rasa puas hati jadi owner yang pertama, then aku suggest kau beli kereta baru je lah. Tapi kalau kau nak jimat banyak dari awal, pandai survey dan check condition kereta, ada bajet lebih untuk maintain sikit-sikit kereta terpakai tu, then aku rasa kau memang okey lah untuk jadi second owner, ataupun kau memang layak lah sebenarnya nak beli kereta terpakai. Sebelum nak buat keputusan, jangan tanya mana lagi best, tapi tanya mana yang aku mampu tanggung kalau apa-apa terjadi. Sebab kereta ni bukan kau nak guna sehari dua, weh. Kau akan hidup dengan kereta ni mungkin 5 tahun, mungkin 9 tahun. Jangan sebab nak nampak hebat, kau tersepit dalam loan yang menyusahkan hidup kau.